Biasanya, orang datang Sari Ratu Signature kat Bukit Damansara untuk nasi padang. Tapi, hari ini kita orang datang untuk sarapan style Minangkabau. Sari Ratu Signature baru buka 2 bulan kat Bukit Damansara. Menu sarapan bermula daripada 7.30 pagi sampai 11 pagi. Nasi lemak ayam goreng bumbu pilihan nombor 1 kita orang. Sambal cukup rasa pedas dan sikit manis. Kacang bilis rangup, nasi cukup rasa lemak, ayam goreng rempah dapat whole leg. Ada serunding tu sangat special. Tempat lain tak ada. Gado-gado pun favourite saya. Ada banyak sayur, sangat healthy. Ada sos kacang, semua jadi sedap. Lontong padang ada sayur nangka. Kuah pekat cukup rasa santan. Sari Ratu soto padang saya lagi suka kuah jenih. Perah limau tu wajib untuk tambah rasa masam. Kalau nak tambah rasa pedas manis boleh tambah sos kicap dan sambal. Bakwan sayur rangup. Breakfast wajib ada roti bakar. Kaya dia dah banyak sapu dekat roti, tapi dia bagi extra lagi. Breakfast tak sah kalau tak minum teh tarik dan kopi O. Minuman kat sini memang kau. Sini pun ada private room, ada TV lagi, boleh tengok wayang masa makan. Kedai dia sangat selesa, servis pun tip top. Ini lontong ni? Di sini pula.